lewat mat Cial. Sekejap ni. Wish. Apa benda? Oh, ada dah. Sini. Makan. Ha. Takut kau dah. Pegel lah. Tak ada apa, pegang je. Macam mana? Hin. Aku bergedah lah ni nyo. Apa? Paling YouTuber. Tak dalam sila. Botak ah. Banyak. Senang on ni. Macam mana nak tahu mic ni okey ke tak? Ni. Test tu. Botak. Botak. Nampak kereta macam apa you know? Jauh parking. Jangan kaki bahaya. Hati-hatilah kereta belakang. Awak mak. Belum lagi. Saklah. Wah lolat sangat. Sorry. Awang kalut sangat. Hah? Hello. Apa kalut pergi mana? Cepat lagi. Tinggal bakar tu. Aduh, lambat. Lapar kan? Lapar ni. Lapar aku beli untuk korang ni. Mana? Kau dia. Tepi sikit. Sepet jangan langgar. Tepi. Tepi lah, nak lalu ni. Macing tepi sikit. Macing tepi. Penuh dah penuh. Boleh sumbat nak sini. Depan sini santai ah. Ni ganti. Ingin keluar. Mei, keluar. Sini Mei, atas panggung aku boleh? Apa yang bahaya sini? Ganti. Mak, mai duduk atas. Kita orang dulu sumbat tau. Bodoh. Wah, Baru buat binatang. bawa air kalau dia tak nak masuk kau bagi. Habis Syami tumbuk memusing dia. Sini Mei, duduk Mei. Mi hati-hati Mi. Mei. Mi hati-hati tengok Mi. Mei. Syami. Tu Syami. Syami cepat Syami naik Syami. Syami dah steady. Aku mau bayar. Tak ada. Syami cepat naik Syami. Mari mak, mai duduk atas ibu. Boleh tutup. Dah pergi 4x4 bai. Abang Zah. Dalam beg. Ni ada kereta ya hati-hati. Esok Weh. Kau dah tak takut binatang Tak, dia dah saat time-time dah penat macam ni dah tak ada fikir. Oh, tak ada fikir lah. So, kalau betul-betul biawak kau, sorry to say brother. Memang tumbuk kau. Memang betul-betul biawak. Memang tumbuk. Memang betul-betul biawak gila. Betul. Kan kalau betul-betul dia bagi jadi tu. Kau dah tak cakap banyak lah. Kau cakap banyak. Kena buang. Ini dah soal maruah. Kalau esok dia datang office, Dah biar. biar. Senang ni. Senang. Awak Dah macam buat suspek ni. dulu kita orang berhimpit macam ni kau dalam Azia. Azia Oren aku tu. Kita try Azia M ni pula boleh apa? Azia ni. Dia macam menggamit balik ah. Ihin, bam ni rendah je Ihin. Kereta kau tak lurus pun. Makan. Apa dia Riz? Aduh. Okey, Syamil dia tak selesa guys. Assalamualaikum. Aduh. Sabar. Kata-kata sikit Kata. Ya, tak guna beli kereta kalau kedekut nak keluar. Tunduk sikit. Kira tunduk sikit kepala tak apa. Patutlah dia bawa mengapuk babi. Mana cermin dia? Tak ada cermin. Asal kereta kau tak ada cermin ni? Patutlah dia bawa. Dia tak belakang. Bongok lah Ihin. Tu saya pegang dia tengok belakang. Jangan. Oh, senang. Aris. Kepala Mat jangan. Ui. Bahaya lah Mat. Kau lagi bahaya Ihin. Supaya kereta tak ada. Sabar bila.